Ramai tak tahu lagi. Yang memang ada special dia. Special kat sini, ayam gepuk, char kway teow dan juga goreng-goreng. Yang pernah makan memang tahulah kedai ni terbaik. Warung ni dekat Taman Melewar, Parit Sempadan, Parit Raja. Katanya kat sini ada banyak makanan sedap-sedap. Jadi kita nak rasa dan cuba. Jom. Dekat sini korang tak payah pening sebab macam-macam menu ada. Korang pilih je mana korang suka. Menu paling laris, ayam gepuk. Ayam dia crunchy, sambal dia boleh layan. Tidak terlalu pedas tapi masih ada kick dia. Memang tak disangka sebab itulah habis awal. Char kway teow udang galah, yang ni special. Char kway teow dia sedap, udang dia besar, isi manis sangat. Memang layan. Char kway teow kerang ni memang puas hati. Kerang dia banyak, kway teow dia sedap, memang perfect. Mi goreng ala mama, perah limau, memang terbaik. Rasa dia memang tak kalah lah. Peminat mi goreng wajib cuba. Mi goreng Singapore, simple tapi padu. Nasi goreng kat sini pun boleh tahan. Nasi goreng dia rasa macam mak-mak masak. Terbaik sangat. Sup kaki ayam kat sini memang layan. Kaki ayam dia lembut sangat. Warung ni pun best lepak-lepak. Perkena ketang goreng. Memang mantap. Tak percaya? Tanya kawan saya. Macam mana makan kat sini? Sedap, menyelerakan. The best, murah. Jom korang, serbu.